Datuk Hisham, Ketua Urusan Ulama Bergadi, Ustaz Yusriza, Jadi Ulama Bergadi, Cikgu Yusuf Bengok, AJK, Majlis Tindakan Do, Datuk Pengurusi Masjid, Encik Khairi, Ustaz Ali Makhdum, dan ramai lagi lah asatizah yang saya rasa dah sempat saya nak sebut seseorang. Jadi insyaAllah moga-moga program kita hari ini memberi manfaat bukan sahaja kita, bahkan kita dapat kongsikan kepada orang lain juga insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang daftar lagi, tolong daftar kejap untuk kita tengok kehadiran, untuk kita sedia makanan. Dan siapa-siapa dah ambil lagi nombor jabatan ketua, bolehlah ambil di luar tu. Jadi kita akan buat jabatan ketua insyaAllah. Jadi dengan segala hormatnya majlis menjemput dan mempersilakan Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah bin Haji Hussein, iaitu ahli majlis pelayanan hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu, untuk memulakan dakwah kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya majlis menjemput dan mempersilakan. Mak ada tak? Kat ni kan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mang Belaga selaku moderator kita pada pengurusi majlis Doa Dung Buloh Gading, Aimi pejabat khidmat masyarakat Dung Buloh Gading, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya sahabat-sahabat yang terlibat dalam menjayakan program kita, sahabat-sahabat asatizah yang menceriakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, Al-Fadil Ustaz Badru, Ustaz Hafiz Makhdum, Ustaz Wan Yusriza, dan yang anda tidak sebut nama, semualah, juga para asatizah daripada ustaz-ustaz, ustazah daripada pejabat agama pun ada, daripada pejabat agama STU, dan semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita sama-sama berada dalam satu majlis, yang mana dalam majlis ini kita akan membedah buku yang berkait dengan iddah. Sebenarnya perbincangan yang cukup penting lah. Kepentingan perbincangan ni kita boleh melihat daripada beberapa sudut. Okey, kita ambil hak yang paling tinggi sekali. Perbincangan ni cukup penting bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan mahkamah syariah. Sahabat-sahabat yang terlibat secara langsung dengan mahkamah syariah, perbincangan ni cukup penting. Begitu juga sahabat-sahabat yang terlibat dengan undang-undang keluarga di pejabat agama, juga cukup penting permasalahan ini. Sahabat-sahabat para asatizah yang sentiasa diajukan persoalan-persoalan yang berkait dengan iddah, juga cukup penting didedahkan perbincangan berkenaan dengan perkara ini. Manakala sahabat-sahabat yang tidak terlibat dengan perkara-perkara yang kita sebut saat ini itu, sekurang-kurangnya menjadi ilmu pengetahuan yang ketika ada orang berbicara perkara ini salah, maka kita dapat tahu bahawasanya apa yang dibicarakan itu salah. Di zaman kita, zaman yang serba canggih ni, jadi setiap benda orang post dalam Facebook, post dalam WhatsApp, Telegram dan seumpamanya dalam medsos lah, cakap mudah, yang mana ada sebahagian daripada apa yang dikongsikan, sama ada berbentuk penulisan ataupun berbentuk keretang video, sebahagiannya memang betul, tapi ada juga sebahagiannya adalah salah. Dengan kita didedahkan buku yang seperti ini, kita dapat mengetahui hak mana hak yang betul dan hak mana yang salah. Baik, muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana pengajian kita panjang,
hamba tak mahu muqaddimah, kita tak mahu cerita panjang lah. Cuma hamba akan baca muqaddimah daripada buku ni dulu. Yang mana dalam muqaddimah hamba ceritalah sedikit pengenalan bagaimana manhaj yang hamba guna dalam penulisan buku ni. Baik, dan sebab dia hamba tulis buku ni. Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 3. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kalamnya yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menyampaikan apa yang diturunkan itu kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalam dia yang mulia, yakni Al-Quranul Karim, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menyampaikan kepada manusia. Ini disebut secara jelas dalam Al-Quranul Karim, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu az-zikr, yakni Al-Quran, supaya engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir. Okay, baik. Kemudian para imam para sahabat yang menerima ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat yang menerima ilmu secara langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyebarkannya kepada murid-murid mereka. Tradisi ini berterusan sehingga lahirnya ramai imam mujtahid mutlak. Dalam perkataan ringkas ni, sebenarnya banyak perkara yang penting yang perlu kita kena faham. Jadi para sahabat diambil ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi kewajipan kepada kita untuk belajar daripada guru. Jangan sekadar kita membaca terus kita melontarkan apa yang kita baca tanpa kita ambil daripada guru. Ini adalah sunnah yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelum daripada kita. Jadi para sahabat menerima ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita mengambil ilmu daripada guru, apabila Allah Taala bagi kepada kita sedikit pengetahuan, maka kita terus menjalankan tugas kita menyebarkan kepada orang lain pula. Dan inilah tradisi yang berlaku sepanjang zaman. Para sahabat yang menerima ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyebarkannya kepada murid-murid mereka. Tradisi ini berterusan sehingga lahirnya ramai imam mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah ulama yang sampai kepada martabat tahap yang mampu untuk mengeluarkan hukum hakam daripada Quran dan hadis mengikut kaedah yang diasaskan oleh mereka sendiri. Para imam mujtahid mutlak yang muncul ini terus menjalankan tanggungjawab mereka dalam berkhidmat kepada agama dan umat. Mereka berusaha sedaya upaya meneliti dalil-dalil syarak bagi mengeluarkan hukum hakam yang bersumberkan dalil-dalil tersebut. Okey. Ulama mujtahid mutlak dia berusaha sedaya upaya meneliti dalil-dalil syarak yang merangkumi Quran, As-Sunnah, qiyas dan begitu juga ijma' ulama dan dalil-dalil yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Bagi orang yang belajar usul fiqh dia akan fahamlah, bagi mengeluarkan hukum hakam yang bersumberkan dalil-dalil tersebut. Kita kena faham setiap hukum yang dikeluarkan oleh ulama mujtahid mutlak ada sandaran dalil. Isu kita tak tahu hak tu nombor 2. Isu kita tidak tahu hak tu nombor 2. Ada satu kesalahan yang besar ketika ada sebahagian daripada mereka meletakkan pertembungan di antara pandangan ulama mujtahid mutlak dan Quran dan As-Sunnah. Dia kata lagu mana? Awak nak ikut Quran ke nak ikut Imam Syafi'i? Nak ikut pandangan Imam Syafi'i ke nak ikut Quran ataupun Sunnah? Jadi seolah-olah pandangan Imam Syafi'i berada dalam satu lembah, manakala pandangan Imam mujtahid mutlak berada pada satu lembah yang lain. Perkara tersebut sebenarnya cukup bahaya. Sebab apa dia bahaya? Dalam keadaan tidak sedar, dia telah melontarkan satu fitnah yang cukup besar kepada ulama mujtahid mutlak, seolah-olah ulama mujtahid mutlak mengeluarkan hukum tidak berdasarkan kepada Quran dan As-Sunnah. Sedangkan bagi orang yang belajar ilmu usul fiqh yang asah saja, tak perlulah tinggi-tinggi, hak asah saja, dia akan faham definisi ilmu usul fiqh adalah adillatul fiqhi ijmalan
wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Yang pertamanya dalil fiqh secara umum. Tu ilmu usul fiqh, dalil fiqh secara umum dan kaifiyah lagu manakah untuk memahami dalil tersebut ketika berlaku pertemuan, dan sifat orang yang mengambil istifadah daripada dalil syarak. Jadi mana-mana ulama mujtahid mutlak ketika dia mengeluarkan hukum pastinya ada sandaran dalil. Mereka berusaha sedaya upaya meneliti, itu dipanggil berijtihad. Ijtihad ni maksudnya dia mencurahkan kemampuan dia. Mereka berusaha sedaya upaya meneliti dalil dari syarak bagi mengeluarkan hukum hakam yang bersumberkan dalil-dalil tersebut. Hukum hakam yang dikeluarkan oleh para imam mujtahid mutlak ini yang berdasarkan pemahaman mereka terhadap dalil syarak kemudian dinisbahkan kepada imam berkenaan dan dikenali sebagai mazhab fiqh bagi imam tersebut. Jadi secara ringkas, kalau sebut kata mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan Imam Syafi'i dan ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana pandangan ini difahami daripada dalil syarak, berdasarkan kepada apa yang mereka faham. Tu hukum hakam yang dikeluarkan oleh para imam mujtahid mutlak ini yang berdasarkan pemahaman mereka terhadap dalil syarak, kemudian dinisbahkan kepada imam tersebut, imam berkenaan, dan dikenali sebagai mazhab fiqh bagi imam tersebut. Mazhab fiqh bagi imam mujtahid mutlak yang masih kekal diamalkan secara meluas sehingga hari ini ialah 4 mazhab, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sebenarnya mazhab ulama mujtahid mutlak bukan 4, bukan banyak, berpuluh-puluh. Yang bertahan sehingga hari ini yang diamalkan secara meluas adalah 4 mazhab. Kenapa? Kerana ramai pengikut dan ramai ulama yang datang selepas daripada 4 mazhab ini mendokong pandangan 4 mazhab ini. Sebagai contoh, Imam Syafi'i, ramai ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Syafi'i mendokong, membela, menulis, mengajar fiqh mazhab Imam Syafi'i itu sendiri sehingga mazhab mereka berkekal sehingga pada hari ini. Baik. Jadi kita kena faham mazhab ni bukan 4 mazhab saja, bukan lebih daripada 4 mazhab. Di negara Syam suatu ketika dahulu, antara mazhab yang diamalkan berkurung-kurung lamanya adalah mazhab Imam Al-Auza'i di negara Syam. Negara Andalusia suatu ketika dahulu, antara mazhab yang diamalkan adalah mazhab Al-Zahiri suatu ketika dahulu. Tapi sekarang ni mazhab Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, mazhab Al-Zahiri tidak diamalkan secara meluas. Ada orang memetik pandangan-pandangan tapi tidak diamalkan secara meluas sebagaimana diamalkan mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Maliki. Baik. Bahkan mazhab fiqh imam mujtahid mutlak yang masih kekal diamalkan secara meluas sehingga hari ini ialah 4 mazhab, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Antara mazhab fiqh mu'tabar yang didokong oleh ramai ulama fiqh mu'tabar sejak dahulu hingga kini ialah mazhab Imam Syafi'i. Antara mazhab fiqh mu'tabar yang didokong oleh ramai ulama mu'tabar sejak daripada dahulu hingga kini ialah mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i setelah daripada datang Imam Syafi'i, setelah daripada Imam Syafi'i sampai kepada hari ini didokong oleh ramai ulama-ulama mu'tabar. Di sana ada kitab-kitab yang dikarang yang menceritakan tentang ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Antara kitab yang terbaik yang boleh dirujuk, yang boleh dibaca adalah kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra yang dikarang oleh Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki Imam Taqiyuddin As-Subki Imam Tajuddin As-Subki dia ada sebuah satu kitab nama kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Sebenarnya kitab Tabaqatus Syafi'iyyah dikarang oleh ramai ulama. Antara yang terbaik adalah yang dikarang oleh Imam Tajuddin As-Subki, yang mana dalam kitab tersebut beliau mengumpulkan biodata dan ini secara ringkaslah biodata ulama mazhab Imam Syafi'i yang sebelum daripada beliau sehingga zaman beliau. Kalau kita nak tulis lagi start daripada zaman beliau pula sampai ke sekarang, dah tahu banyak mana. Memang cukup ramai ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Sebab itulah hamba ada tulis di sini antara mazhab fiqh mu'tabar yang didokong oleh ramai ulama fiqh mu'tabar sejak dahulu hingga kini ialah mazhab Syafi'i. Bahkan
sehingga hari ini masih ramai umat Islam berpegang dan beramal dengan mazhab Syafi'i, termasuklah umat Islam di negara kita Malaysia. Justru sesiapa yang beramal dan berpegang kepada hukum hakam fiqh berdasarkan mazhab Syafi'i sebenarnya sedang beramal dan berpegang kepada hukum hakam daripada mazhab fiqh mu'tabar. Yang pertama, yang bersandarkan kepada dalil syarak serta didokong oleh ramai ulama mu'tabar dan telah diamalkan oleh ramai umat Islam berkurung-kurung lamanya sehingga ke hari ini. Sudah cukup dengan 4 perkara yang kita sebut saat ni menjadikan mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang patut diamalkan. Yang pertama, mana-mana orang yang berpegang dan beramal dengan hukum hakam fiqh berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, sebenarnya dia berpegang kepada hukum hakam berdasarkan mazhab mu'tabar, mazhab fiqh yang mu'tabar, yang diakui. Lepas tu, yang berdasarkan kepada dalil syarak. Yang ketiganya, didokong oleh ramai ulama mu'tabar. Yang kalau kita nak bincang, bab ni jadi panjang lah. Yang keempatnya adalah diamalkan oleh ramai umat Islam berkurung-kurung lamanya sehingga ke hari ini. Sudah cukup 4 alasan ini menguatkan kita bahawasanya berpegang kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah bukan suatu benda yang pelik, bukan suatu benda yang asing, bukan suatu benda yang tidak menjadi masalah, kerana mazhab ini adalah mazhab mu'tabar, didokong oleh ramai ulama mu'tabar berdasarkan kepada dalil syarak dan diamalkan oleh ramai umat Islam berkurung-kurung lamanya sehingga ke hari ini. Okey, baik. Kemudian pada 27 Ogos tahun 2024 saya tulis sikit berkenaan kenapa saya tulis buku ni. Saya telah dijemput oleh bahagian dakwah pejabat agama Islam daerah Besuk, Terengganu sebagai pencamuh dalam program Fiqh Wanita, garis panduan iddah dalam Islam. Untuk program ini saya sempat menyediakan penulisan ringkas. Ni saya buat ringkas lah masa ni. Dia ada dah bagi hak yang dia, cuma hamba tu tengok ada benda hak yang hamba tak puas hati. Jadi hamba pun buat tulis sikit benda hak yang perlu dibentangkan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian pada 18 hingga 19 Oktober 2024, lebih kurang dalam 3 hari lah, saya dijemput pula oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sebagai pembentang dalam bengkel Fiqh Wanita yang membincangkan isu talak dan iddah. Untuk pembentangan kali ini, saya telah menyediakan sebuah penulisan berkenaan iddah wanita berdasarkan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika saya dijemput oleh Jabatan Kerajaan Mufti Negeri Sembilan untuk dibentangkan kepada staf-staf di Jabatan Mufti, lepas tu dijemput juga daripada pejabat agama dan beberapa badang lah. Yang mana saya pun buat sedikitlah penulisan, hak yang tak ada ringkas saya tambah sikit. Kemudian dibentangkan dalam program tersebut. Cuma dalam program itu ada beberapa isu lah yang dibincang. Antaranya adalah berkenaan dengan talak, yang keduanya adalah berkenaan dengan iddah. Okay, baik. Setelah itu, terdetik dalam hati saya untuk membukukan penulisan ini. Keinginan untuk membukukan penulisan ini semakin kuat apabila ada pula sebahagian sahabat menyuarakan perkara yang sama agar lebih ramai dapat mengambil manfaat daripadanya. Kemudian, saya mula menyusun semula penulisan tersebut dan menambahkan beberapa perbincangan penting yang berkaitan dengan iddah wanita serta mendatangkan contoh-contohnya. Dalam buku ni saya akan datangkan contoh-contoh untuk memudahkan kita faham. Nanti kita akan tengoklah. Agar buku ini dapat membantu pembaca memahami selok-belok iddah wanita dengan lebih tepat berdasarkan pandangan ulama mu'tabar. Sebenarnya, bab iddah ni dia bukan asas, bukan tak payah sebenarnya asas. Nanti kita akan cerita sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan buku ni. Bab asas tak payah. Tetapi perincian daripada setiap asas tu payah. Maksudnya perincian setiap daripada asas, bagaimana cara kita nak hitung, bagaimana cara kita nak kira. Ada dalam isu-isu tertentu memang payah. Nanti kita akan tengok bagaimana yang saya tulis dalam buku ni ya. Baik. Kemudian agar buku ini dapat membantu pembaca memahami selok-belok iddah wanita dengan lebih tepat berdasarkan pandangan ulama mu'tabar, bukan berdasarkan kepada apa yang diwawarkan oleh mereka yang tidak mendalami daripada fiqh mu'tabar. Jadi faham sikit, dak belajar mana pun, suka cakap, buat video, sebar. Akhirnya apa yang disebar saat ni tu, benda tu tersilap. Baik. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Tapi kena faham kesilapan
manusia biasa, termasuklah kita, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tapi benda yang melibatkan agama, apabila kita tahu benda itu silap, kita kena perbetulkan tanpa melihat kepada siapa. Dia tak ada bab mujamalah lah dalam bab agama ni, tidak boleh mujamalah. Baik. Dalam buku ini, saya membincangkan tentang iddah wanita merdeka sahaja. Iddah wanita hamba saya tidak bincang. Memandangkan semua wanita di tempat kita hari ini adalah wanita merdeka. Dalam buku ini, saya mengutamakan pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Saya akan sebut pandangan mu'tamad. Namun pada tempat tertentu, saya turut menyertakan pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i serta pandangan daripada mazhab lain agar boleh dijadikan panduan apabila diperlukan. Secara khususnya, kalaulah mahkamah syariah di tempat kita tidak mengambil pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, saya akan sebut. Tapi saya tidak sebutlah mahkamah apa semua sekali. Tapi saya akan sebut pandangan yang kedua dan pandangan yang ketiga daripada mazhab yang lain. Okey, baik. Supaya kita dapat faham lebih jelas berkenaan dengan yang kita bincang. Setiap kenyataan yang saya nyatakan dalam buku ini, setiap kenyataan yang saya nyatakan dalam buku ini disertakan rujukan daripada kitab Turath. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, saya akan datangkan kitab Turath mazhab Imam Syafi'i. Kalau saya nukilkan mazhab Hanafi, saya akan datangkan kitab Turath mazhab Imam Hanafi yang turut saya terjemahkannya. Tujuannya agar dapat menghilangkan kehausan sahabat asatidzah yang mengutamakan rujukan asal daripada kitab-kitab Turath. Saya sendiri, ketika ada saya tak faham satu masalah, saya akan rujuk ulama sahabat asatidzah ataupun masyayikh. Tapi kalau saya tanya masyayikh kata boleh, tak boleh, saya tak puas hati. Untuk orang awam lain, untuk saya lain, saya tak puas hati. Saya nak awak kata boleh, awak dah kata dah boleh, awak kena datangkan rujukan daripada kitab fiqh. Sebab apa? Sebab mana-mana ulama sekarang ni dia bukan mujtahid mutlak. Dia adalah muqallid. Apabila muqallid, dia kena datangkan awak taklid daripada pandangan mana. Kalau awak nak menyebut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Contoh dalam buku ni ada setengah-setengah tempat yang apabila saya baca fiqh mazhab Imam Syafi'i, saya ulang, saya buka banyak kitab sehingga saya tidak boleh buat satu kesimpulan manakah pandangan ulama mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i dalam isu ni. Maka saya akan rujuk masyayikh daripada Yaman, daripada Jordan, daripada Syria. Saya akan rujuk. Jadi, dan kadang-kadang jawapan yang sampai sama, kadang-kadang jawapan yang sampai berbeza. Maka saya akan nak, ada tak ibarat di dalam kitab Turath mazhab Imam Syafi'i yang berkata sedemikian. Sebab saya tak puas hati ketika mana datang jawapan bercanggah. Saya nak tahu ada tak nas dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Sebab itulah para asatidzah dia tidak mencukupi bagi dia tidak sama dengan orang awam. Para asatidzah dia tidak mencukupi, ustaz ni kata boleh, dia tidak mencukupi. Awak kata boleh, tok guru ni kata boleh, apakah sandaran dia daripada kitab Turath? Begitu. Walaupun hak yang kata tu tok guru besar, masyayikh besar, kita nak apakah yang disebut dalam kitab Turath. Begitu hak yang diperlukan oleh para asatidzah. Begitulah. Rasanya Ustaz Wan Yusriza sama juga. Ustaz Wan kan? Kita nak daripada kitab Turath, apatah lagi ketika ulama-ulama hak yang dikatakan bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i tiba-tiba mengeluarkan hukum yang berbeza. Begitu juga Ustaz Hafiz kan? Mesti nak daripada mana? Kitab Turath. Manakah nas? Manakah ibarat? Baik. Setiap kenyataan yang saya nyatakan dalam buku ini disertakan rujukan daripada kitab Turath yang turut saya terjemahkannya agar dapat menghilangkan kehausan sahabat asatidzah yang mengutamakan rujukan asal daripada kitab Turath. Saya datangkan juga contoh praktikal yang mudah difahami untuk menjadikan topik iddah dalam buku ini lebih mudah dihayati oleh berbagai lapisan masyarakat. Semoga penghasilan buku ini memberi manfaat kepada ummah dalam melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan iddah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada saya keikhlasan dalam penulisan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kesalahan serta kesilapan saya. Begitu juga kedua ibu bapa saya, keluarga saya dan semua hamba-Nya yang beriman. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan berkenaan dengan iddah, kita kena faham asas dulu. Sebenarnya perbincangan berkenaan dengan iddah, asas tidak payah sebenarnya. Asas mudah je. Okey, kita kena cerita dua asas mudah. Yang mudah ni supaya sahabat-sahabat yang belum pernah didedahkan dengan perbincangan sebelum daripada ini, dia faham perbincangan asas. Hak yang payahnya adalah perincian daripada setiap hak yang asas tu, hak yang payah. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Ada isu-isu tertentu payah, ada isu tertentu mudah. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Yang pertama. Yang keduanya, dalam bab iddah ni, dia kena ngira juga. Oh, kita ingat bab faraid je ngira. Bab faraid tu ngira dah. Ingat bab haid je ngira. Rupanya bab iddah pun kena ngira juga. Jadi, nanti kita akan tengok lagu mana cara ngira. Dia perlu kepada ngira. Baik. Yang kedua. Okey, yang ketiga, saya nak cerita secara asas. Berkenaan dengan iddah. Iddah ni, dia adalah, okey, kita cakap mudah-mudah. Bilakah diwajibkan kepada seorang perempuan beriddah? Jawapannya adalah apabila berlaku perpisahan, perceraian, sama ada perceraian hidup ataupun perceraian mati. Sama ada berlaku perceraian, sama ada perceraian hidup ataupun perceraian mati. Seorang perempuan yang kematian suami dia, maka ada iddah. Seorang perempuan yang bercerai hidup dengan suaminya, ada iddah. Jadi mungkin orang puang saat itu masih hidup tidak cerai dengan suami dia, tapi mungkin suami dia meninggal sebelum daripada dia. Itu tak gitu kan? Dan hak tu hak jadi harap kan? Sebab benda kita harapkan kita panjang umur kan? Biar orang mati dulu, baru kita mati ke dia. Bukan kita nak mati dulu. Okey, baik. Jadi kadang-kadang berlaku perceraian mati, maka ada iddah. Mungkin tidak. Mungkin ada orang puang mati dulu sebelum daripada suami dia, tetapi ada keluarga dia yang mana berlaku perceraian yang boleh dia bagi khabar ketika mereka tidak mengetahui hukum hakam. Bagaimana cara untuk menghitungkan iddah, sama juga berlaku dalam keluarga dia. Okey, baik. Tadi kita cerita perceraian iddah ni adalah apabila berlaku perceraian. Yang pertamanya perceraian hidup, yang keduanya perceraian mati. Okey, perceraian hidup ni dia ada beberapa jenis lah. Perceraian. Yang pertamanya talaq. Yang keduanya fasakh. Talaq ni maksudnya cerai itulah. Yang keduanya fasakh. Tak apalah, kita cerita secara ringkas dia. Dan di sana ada juga iddah bukan kerana talaq, bukan kerana fasakh, tetapi kerana berlakunya wati syubhah. Wati syubhah ni adalah persetubuhan yang berlaku kesamaran. Ingat, isteri rupanya bukan isteri, maka ada iddah. Dan iddah juga berlaku setelah daripada melalui proses li'an. Apabila seorang lelaki menafikan anak, dipanggil, adalah istilah dia li'an. Li'an ni dia bersumpah laknat, dia menafikan anak, bukan anak dia. Maka lepas daripada tu, perempuan tersebut dipisahkan daripada suami dia, maka ada proses yang dikenali sebagai iddah. Okey, itu ketika hidup. Ketika mati, itu jelas. Jadi ada perpisahan hidup, yang keduanya perpisahan mati. Perpisahan hidup mungkin kerana bercerai, mungkin kena fasakh nikah, mungkin kerana berlaku wati syubhah, mungkin kerana berlaku li'an yang dipisahkan suami isteri. Okey, iddah ketika hidup. Iddah ketika hidup ni kita cerita secara ringkas, ni asas ni. Nanti kita masuk dalam perbincangan yang terperinci daripada. Iddah ketika hidup, kena tengok orang puang tu. Kalau dia mengandung, iddah dia adalah dengan bersalin. Cuma kat gini kita akan bincang. Okey, mengandung. Syarat mengandung lagu mana? Keguguran macam mana? Tu kita akan bincang perincian daripada ni. Yang pertamanya mengandung. Kalau dia mengandung, ketika tu lelaki dia berpisah dengan dia, maka iddah dia adalah dengan bersalin. Perincian kat gini kita akan bincang. Kalau mengandung kembar lagu mana? Kalau keguguran lagu mana? Nanti kita akan bincang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak mengandung, maka kena tengok masih datang haid ataupun belum datang haid, ataupun putus asa daripada haid. Dia ada tiga kan? Belum datang haid, tak mari lagi haid dia ni. Nikah dah, tak mari lagi haid, lambat mari haid dia. Lepas tu berlaku perceraian setelah daripada berlaku persetubuhan.
Bagaimana iddah dia? Ataupun putus asa daripada haid dah. Umur 70, tak ada mari haid dah, berlaku perceraian. Yang ketiganya masih lagi datang haid. Ni bagi hak yang tidak mengandung. Dua ni, hak yang belum lagi datang haid, lepas tu hak yang menopause dah, iddah dia adalah 3 bulan. Okey, bagaimana maksud 3 bulan? 3 bulan nanti kita akan bincang. Dan bagaimana cara pengiraan 3 bulan? Dia berbeza daripada seorang perempuan kepada seorang perempuan yang lain, cara pengiraan 3 bulan. Nanti kita akan tengok bagaimana perincian dia. Dan kalau perempuan tu masih lagi datang haid, okey, kalau masih lagi datang haid, iddah dia adalah 3 kali suci. Okey, bagaimana cara pengiraan 3 kali suci? Dan kalau perempuan saat itu tempoh suci dia lama, panjang, bagaimana kau cara pengiraan iddah dia? Okey, nanti kita akan bincang. Jadi kesimpulan, perceraian hidup, iddah dia, yang pertamanya adalah dengan bersalin bagi perempuan yang mengandung. Perempuan yang tidak mengandung, belum datang haid, ataupun habis dah haid dia, maksudnya sampai umur, dah mari dah haid, iddah dia adalah 3 bulan. Perempuan yang masih lagi datang haid dan tidak mengandung, iddah dia adalah 3 kali suci. Mudah je. Okey, mudah je. Orang perempuan tu cerai dengan lelaki dia. Dan iddah dia ke mana? Mengandung ke tak? Mengandung. Okey, salin. Tu iddah dia. Apabila salin, habis iddah dia. Baik. Kemudian, contoh kedua. Orang perempuan tu cerai dengan lelaki dia. Dia perlu dipisahkan daripada dia, ataupun difasahkan nikah dia, sebab ada hal-hal tertentu sehingga difasahkan nikah dia. Lepas tu iddah dia ke mana? Iddah dia mengandung tak? Tak mengandung. Lepas tu haid mana? Haid lama dah, berhenti umur 80 dah. Okey, 3 bulan. Baik. Dia tak mengandung, haid masih lagi mari, iddah dia adalah 3 kali suci. Mudah je. Baik, selesai. Jadi kesimpulan boleh kita buat, iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suami, iddah perempuan yang berpisah dengan suaminya, salah satu daripada 3 perkara, bersalin dengan 3 bulan, 3 kali suci. Okey, selesai. Kemudian, iddah perempuan yang kematian suami, 2 je. Iddah perempuan yang kematian suami, 2. Yang pertamanya adalah 4 bulan 10 hari sekiranya tidak mengandung. Yang keduanya adalah bersalin apabila mengandung. Jadi orang perempuan tu lelaki dia mati, iddah dia lama mana iddah dia? Okey, jawapannya kena tengok mengandung ke tak. Mengandung, salin. Kalau tak mengandung, 4 bulan 10 hari. Baik. 2 tu je. Maksudnya, iddah perempuan yang kematian suami, dia tidak ada pengiraan suci. Tak ada. Hak yang kira 3 kali suci ke apa sekali suci, hak tu untuk berlaku perceraian. Jadi yang kematian suami 2 saja. Yang pertamanya bersalin, yang keduanya 4 bulan 10 hari. Baik. Kemudian, itu asal asal kita jelas dah. Okey, kita tengok lepas daripada ni bagaimana perinciannya. Okey, definisi iddah. Iddah menurut istilah syarak ialah nama bagi satu tempoh. Iddah ni nama bagi satu tempoh. Dia nama kepada satu tempoh. Dia nama lain, tempoh tu lain, orang lain, nama lain. Itu tak gitu. Abdullah, contoh, Abdul Rahman. Abdul Rahman bukan orang, diam dia, nama bagi orang. Itu tak gitu. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Nama bagi orang. Dalam pengajian ni kita akan sebut faham ke tak, faham ke tak. Kita akan tanya semua. Tapi tahu tak, sebahagian ulama' dia tak wui. Orang mengajar tanya anak murid faham ke tak. Dia tak wui. Dia kata, ni sebahagian ulama' lah. Sebahagian ulama' dia kata, di antara adab guru, jangan ditanya anak murid faham ke tak. Sebab dia. Sebabnya, kalau ditanya faham ke tak, anak murid itu tak apa nak faham, tiba-tiba dia kata faham kerana malu, akan membawa dia berdusta. Ada sebahagian daripada ulama'. Tapi kita ni, tujuan kita tanya faham ke tak ni, supaya kita nak jelas, kalau tak faham kita nak urai balik. Itu tujuan kita. Baik. Okay, definisi iddah. Iddah menurut istilah syarak ialah nama bagi suatu tempoh masa yang diwajibkan ke atas perempuan untuk menunggu dalam tempoh ini sebelum dibenarkan berkahwin semula. Tujuannya untuk mengetahui rahimnya bersih daripada kandungan,
daripada benih suami sebelum daripada ni, daripada benih lelaki sebelum daripada ni, atau sebagai bentuk pengabdian, dalam bahasa Arab ta'abbud, atau sebagai tanda merasa sedih atas kehilangan suaminya. Okey. Hikmah disyariatkan iddah adalah yang pertama, untuk mengetahui rahim perempuan bersih daripada benih lelaki yang sebelumnya. Yang keduanya, sebagai bentuk pengabdian diri. Maksudnya bentuk pengabdian diri, ta'abbud. Pengabdian diri kepada Allah. Ini adalah suatu benda, suatu hukum yang ditetapkan oleh syarak dan kita tidak mengetahui apakah maksudnya. Itu maksud ta'abbudi. Ada dalam bab iddah ni, ia semata-mata penetapan daripada syarak. Sebab perempuan saat itu memang bersih dah, kosong dah rahim daripada kandungan. Tapi tetap mesti kena mengerjakan iddah. Sebab hak ni penting, hak ni penting. Hak ni cukup penting. Kerana di sana ada golongan-golongan yang baru, yang mana dia nak letak hukum hakam mesti kena sesuai dengan logik akal. Dah dikata orang puang ni lama dah bersama dengan lelaki dia, lama dah 2 tahun dah. Lepas tu baru berlaku pisah. Takkan kena iddah juga. Pak pisah pakai nikah lalu lah. Sebab kau bersih lama dah. Awak sekarang ni menggunakan akal semata-mata. Kita kena faham hukum hakam syarak bukan berdasarkan kepada logik akal semata-mata. Kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khufi aula bil mashi min a'lahu." Andai kata agama ni dengan semata-mata pandangan logik akal, nescaya sapu di bawah khuf lebih utama daripada sapu di atas khuf. Kita kalau kita pakai khuf, kita ambil wuduk, maka siapa masa basuh kaki, tak wajib kita basuh kaki, cukup kita sapu di atas khuf. Mana kawasan yang wajib kita sapu? Atas. Atas yang kita ambil air, kita sapu atas. Di bawah tak wajib sapu, cuma sunat aja sapu. Hak wajib sapu atas. Kata Sayyidina Ali, andai kata agama itu dengan logik, maka sapu di bawah khuf lebih utama daripada sapu di atas khuf. Sebab apa dia? Sebab hak kotor bawah ke atas? Bawah. Bawah hak kotor. Hak yang kita jalan bawah. Tapi kata Sayyidina Ali, tetapi aku melihat Rasul sapu di atas khuf. Agama bukan melalui logik akal. Agama adalah berdasarkan kepada 2 wahyu, mengikut apa yang difahami oleh ulama mu'tabar. Okay, baik. Jadi kita kena faham hikmah pensyariatan iddah bukan semata-mata untuk memastikan rahim perempuan kosong daripada kandungan. Tambah-tambah di zaman kita ni, teknologi cukup canggih. Yang mana scan pun dapat tahu dah orang ada dah benih ataupun tidak. Di zaman kita ni memang cukup canggih. Di zaman akan datang tak tahu. Akan datang tengok gitu pun tak apa. Tengok gitu pun tahu dah mungkin akan datang. Sebab dia nak dia nak apuh dah headset ni. Dia kira headset sekarang ni nak duduk di kita pula. Mungkin nak tanah cik ke apa ke. Cuba baca dah perkembangan teknologi baru ni akan datang lah. Mungkin pakai tengok je, tahu mana ngandung, mana tak ngandung. Mungkin gitu je akan datang barangkali. Jadi jelas dapat tahu kosong rahim daripada kehamilan. Tapi kita kena ingat, pensyariatan iddah bukan semata-mata kosong rahim daripada kandungan, bahkan ada juga amrun ta'abbudi. Itu sebab tu kita kena faham. Baik. Atau sebagai bentuk pengabdian diri, atau sebagai tanda merasa sedih atas kehilangan suaminya. Okey, kemudian beberapa perkara yang difahami daripada definisi iddah. Ada beberapa perkara yang difahami daripada definisi iddah. Tadi kita datangkan definisi iddah kan? Kita tengok benda yang difahami daripada definisi iddah. Tempoh menunggu yang ditetapkan oleh syarak. Jadi iddah ni adalah tempoh menunggu yang ditetapkan oleh syarak. Iddah adalah satu tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak. Okey. Apabila kita faham, ini adalah suatu tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak, maka menjadi kewajipan kepada kita kena patuh. Menjadi kewajipan kepada kita kena patuh. Siapa pun dia. Awak siapa pun awak mesti kena patuh. Awak tidak boleh reka-reka. Sebab ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Awak nak mengeluarkan hukum, mesti awak kena tengok kepada dalil syarak. Jangan awak fikir dengan logik akal awak semata-mata. Iddah adalah suatu tempoh yang ditetapkan oleh syarak, di mana seorang perempuan perlu menunggu dan tidak dibenarkan berkahwin. Dalam tempoh tersebut, tujuannya adalah
untuk memastikan rahimnya bersih daripada kandungan bagi mengelakkan percampuran nasab, menghindari pencampuran benih antara suami terdahulu dan suami baru, atau sebagai bentuk pengabdian diri, ta'abbud. Dalam nota kaki ada ditulis apa maksud ta'abbud, iaitu hukum yang ditetapkan oleh syarak yang tidak difahami oleh akal, namun ia mesti diterima dan dilaksanakan oleh mukallaf. Okey, itu makna ta'abbudi, atau sebagai tanda kesedihan atas kehilangan suami. Okey, baik. Tadi kita kata iddah ni ada tempoh tertentu yang perempuan kena tunggu, dia tidak boleh berkahwin lain dalam tempoh ni. Tapi tahu tak, ada situasi tertentu perempuan boleh berkahwin dalam tempoh iddah. Ada situasi tertentu perempuan boleh berkahwin dalam tempoh iddah. Tadi kita kata secara umum tidak boleh. Okey, boleh faham iddah ni adalah satu tempoh yang perempuan kena tunggu, kena nanti dalam tempoh ini, dia tidak boleh berkahwin sebelum habis tempoh ni. Tapi ada juga situasi tertentu perempuan boleh berkahwin dalam tempoh iddah. Saya ada tulis dalam nota kaki tu, ada saya ditulis. Okey. Menurut, tengok nota kaki nombor 3, menurut ketetapan syarak, seorang wanita yang berada dalam tempoh iddah tidak dibenarkan berkahwin sehingga iddahnya berakhir. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah." Maksudnya, jangan kamu memutuskan akad nikah itu sehinggalah sampai apa yang ditetapkan itu tempohnya. Sehingga sampai apa yang ditetapkan itu tempohnya. Maksudnya sampai habis iddah dia. Baik. Lepas tu saya datangkan daripada kitab Mughni karangan Imam Ibn Qudamah. Kitab Mughni karangan Imam Ibn Qudamah bukan kitab mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanbali. Imam Ibn Qudamah dia bermazhab dengan mazhab Hanbali. Cuma kitab beliau, kitab Mughni, beliau bukan hanya menceritakan pandangan mazhab Syafi'i, bahkan beliau mendatangkan pandangan-pandangan yang lain. Jadi kitab Mughni karangan Imam Ibn Qudamah lebih kepada fiqh muqaran. Apa nama fiqh muqaran? Fiqh perbandingan mazhab. Dalam kitab tersebut, dia kata lagu mana? Perempuan yang beriddah tidak harus baginya berkahwin dalam iddah ijma'an. Sebenarnya saya nukilkan yang disebut dalam kitab Imam Ibn Qudamah perkataan ijma'. Ijma' ulama mengatakan perempuan yang berada dalam iddah tidak boleh dia berkahwin. Okey, lepas tu kemudian dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu ada situasi tertentu. Seorang perempuan dibenarkan berkahwin semasa dalam tempoh iddahnya. Okey. Kita orang yang didedahkan dengan pengajian pada hari ini, kalau orang kata ada situasi tertentu perempuan berada dalam iddah, dah habis lagi iddah dia boleh berkahwin. Orang yang belajar dia akan faham. Oh, ya memang ada situasi tertentu. Tapi secara umumnya boleh ke tak? Tidak dibolehkan. Tapi ada situasi tertentu boleh dia berkahwin. Tengok. Namun, dalam keadaan tertentu, seorang perempuan dibenarkan berkahwin semasa dalam tempoh iddahnya. Saya buat contoh tebus tolak. Di sana ada tebus tolak, dipanggil khulud. Perempuan meminta suami dia menceraikan dia dengan bayaran tertentu. Tebus tolak. Baik. Dia apabila berlaku tebus tolak, maka perceraian tu dipanggil perceraian bain. Maksudnya tidak boleh nak rujuk. Tapi perempuan tu mesti kena beriddah. Okey, boleh faham? Mesti kena beriddah. Tapi tak nak rujuk dah. Tiba-tiba tok lelaki dia dengar dia nyesal nak nikah balik. Tok lelaki dia nak nikah balik dengan dia, sedangkan perempuan itu berada dalam iddah khulud. Boleh tak? Dibolehkan. Tapi dengan tok lelaki dia, bukan dengan orang lain. Okey, boleh faham? Ni orang puang, ni suami dia. Ni suami dia, bukan orang lain, suami dia. Okey, berlaku cerai khulud. Jadi orang lelaki dia boleh nak rujuk tak? Tok lelaki boleh nak rujuk tak? Cerai khulud tidak boleh rujuk. Okey, baik. Jadi perempuan ni perlu melalui proses iddah. Iddah macam kita cerita tadi lah. 3 bulan ke? 3 kali suci ke? Bersalin ke? Dah habis lagi iddah. Baru 2 minggu. Hak ni tidur seorang. Rasa sepi. Mari rasa rindu mulalah. Nyesal lah. Nak baik mula. Tapi kawan ni tak habis iddah lagi. Dah boleh tak nak nikah dua ni? Dibolehkan. Sebab perempuan ini iddah daripada lelaki ini. Boleh dia berkahwin dengan 2 orang ni. Walaupun dalam iddah. Tapi tak boleh nikah dengan orang lain tak boleh. Sama juga ketika berlaku fasakh.
Jadi difasahkan perkahwinan di antara seorang lelaki dengan perempuan ni. Okey, baik. Orang puan ni melalui proses iddah. Mesti kena beriddah. Tiba-tiba dak habis iddah, rasa nak baik mula, nyesal. Kang hati dinamakan hati dalam bahasa Arab qalb. Qalb ni hati. Jantung. Sebab dia dinamakan hati ni dengan qalb kerana dia sering bertukar. Sekali gitu, sekali gini. Oh, nyesal. Payah dah nak cari orang dia. Masa nak cerai tu nampak jahat belaka. Tapi lepas daripada cerai baru nampak baik. Dia gitu. Ya, sebenarnya manusia ada kekurangan, ada kebaikan. Jangan kita tengok kekurangannya, kita tengok kepada kebaikan. Ini disebut oleh Rasulullah. Sekiranya mu tidak suka kepada isterimu satu sifat pada dia, ada sifat-sifat yang lain hak yang kamu suka. Jadi jangan tengok sifat yang dah comel je. Tengok sifat comel sama dengan isteri dengan lelaki. Jangan tengok sifat dah comel, ada sifat hak yang comel. Jadi masa nak balah tu, dak nampak dak comel. Duk dengung seorang malang, kesi seorang. Mari duk mikir balik, nampak dah sifat comel. Oh, agak ke dia dah. Duk masak, duk basuh. Kita duk kata muak, tak ada kerja benda. Duk rumah, macam-macam kata. Padahal dia buat belaka. Tak ada masa rehat. Mulalah. Bini pun ada pitih agak tu lelaki we pitih. Mula rasa agak dia we pitih. Jadi nak baik mula. Dah habis lagi iddah fasah ni. Boleh tak nak nikah semula? Dibolehkan. Baik. Dalam situasi tertentu boleh berkahwin dalam tempoh iddah. Antaranya adalah ketika seorang perempuan berada dalam iddah khulud, iddah fasakh, boleh dia berkahwin dengan bekas suami dia. Dengan orang lain tak boleh. Saya ulang balik, dengan orang lain tak boleh. Jangan pergi kerak pula potong video kata boleh. Kita tak rakyat dengan suami dia, dia pergi kerak je sebar video tu, jeng gitu. Dengan dia, dengan suami dia, dengan bekas suami dia boleh. Dengan orang lain boleh ke tak? Tidak dibolehkan. Okey, baik. Namun dalam keadaan tertentu, seorang perempuan dibenarkan berkahwin semasa dalam tempoh iddahnya. Contoh, jika seorang perempuan dicerai melalui khulu', tebuh talak, maka lelaki yang iddah itu daripadanya dibenar. Lelaki yang iddah itu daripadanya, bekas suami dia itulah, dibenarkan berkahwin semula dengan perempuan tersebut dalam tempoh iddah. Dengan syarat, ada syarat dia, ada syarat selagi, dengan syarat talak yang dijatuhkan belum mencapai 3 kali. Kalau mencapai 3 kali, boleh tak nak baik semula? Tak boleh dah. Baik. Dalam kitab mana ada sebut? Okey, dalam kitab Rawdah At-Talibin ada sebut perkara hak yang kita bincang saat ni. Dalam kitab Rawdah At-Talibin ada sebut perkara hak yang kita bincang saat ni tu. Baik, cuma saya tak bacalah. Dalam kitab Rawdah At-Talibin tu boleh baca dirilah. Kemudian sama juga dalam kitab Hasyiah Al-Bijirimi Al-Khatib ada sebut perkara tersebut. Okey, kemudian kita sambung lagi perbincangan tadi. Yang kedua, pada muka surat berikutnya, kewajipan iddah ke atas perempuan. Sebab ada hak yang kita faham daripada definisi iddah. Tadi kita kata benda, iddah ni tempoh tertentu yang perlu perempuan kena tunggu. Yang keduanya, kewajipan iddah ni ke atas perempuan. Iddah hanya diwajibkan ke atas perempuan manakala lelaki tidak mempunyai iddah. Iddah diwajibkan kepada perempuan. Orang lelaki tak ada iddah. Orang puan tanya, dah berapa orang lelaki tak ada iddah? Sedap orang lelaki lagu tu. Okey, kita kena faham, penetapan hukum ditetapkan oleh pencipta kita. Siapa yang menetapkan hukum ni? Pencipta kita yang menetapkan. Kita sebagai hamba dia, kita kena terima hukum yang ditetapkan oleh. Tunggu juga. Tapi tunggu lelaki ini tidak dinamakan sebagai iddah. Mengikut istilah syarak dia tak panggil iddah. Tapi orang lelaki kena tunggu juga dalam situasi tertentu. Okey, lagu mana contoh? Tengok situasi di mana lelaki perlu menunggu sebelum berkahwin semula. Situasi lelaki perlu menunggu sebelum berkahwin semula. Yang pertama, lelaki yang ingin berkahwin dengan saudara perempuan isterinya, ibu saudara isterinya, anak saudara isterinya, atau mana-mana perempuan yang tidak boleh dikumpulkan menjadi isteri dalam satu masa. Jika isterinya masih dalam iddah talak raj'i, lelaki itu tidak boleh berkahwin dengan perempuan-perempuan tersebut
sehingga iddah bekas isterinya itu tamat. Okey, untuk kita faham bab ni, kita kena faham dua asas untuk kita faham bab ni. Yang pertama, asas yang pertama adalah seorang lelaki dia tidak boleh menjadikan dua adik-beradik perempuan menjadi isterinya dalam satu masa. Nikah dengan kakak, lepas tu dalam masa yang sama nak jadikan adik sebagai isteri yang kedua. Boleh ke tak? Tidak dibolehkan dengan ijma' ulama. Allah Ta'ala larang dalam Quran, wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf. Antara benda yang dilarang adalah kamu kumpulkan di antara dua orang adik-beradik perempuan. Okey, tidak boleh kita menjadikan dua perempuan yang adik-beradik menjadi isteri kita dalam satu masa. Okey, boleh faham? Tapi kalau dalam masa yang berbeza, boleh ke tak? Dibolehkan. Contoh, boleh nikah dengan kakak, waktu kakak mati, nikah dengan adik pula. Itu dibolehkan sebab dalam masa yang berbeza. Hak yang tidak boleh benda dalam satu masa. Okay, baik. Sebagaimana diharamkan lelaki mengumpulkan dua beradik menjadi isterinya dalam satu masa, begitu juga diharamkan kepada lelaki mengumpulkan seorang perempuan dengan mak saudara. Mak saudara bagi orang puang tersebut menjadi isterinya dalam satu masa. Seorang perempuan dengan anak saudara perempuan tersebut dalam satu masa. Bahkan tidak boleh lelaki mengumpulkan seorang perempuan menjadi isterinya dengan seorang perempuan yang lain, yang mana perempuan ni dengan perempuan ini, kalau diandaikan salah seorang daripada lelaki di antara keduanya, salah seorang daripada keduanya lelaki, maka keduanya tidak boleh berkahwin. Tadi kita cerita dengan adik-beradik. Dua beradik tak boleh. Anak dara dengan mak dara tak boleh. Anak dara seorang perempuan dengan anak dara dia. Okey, seorang perempuan dengan mak dara dia tidak boleh kita kumpulkan menjadi isteri dalam satu masa. Seorang perempuan dengan anak saudara dia tak boleh. Lepas tu ada lagi doa lain. Ada kaedah yang cukup mudah untuk kita faham bab ni. Tidak boleh kita kumpulkan dua orang perempuan menjadi isteri kita, yang mana dua orang perempuan saat itu adalah mahram. Maksud lagu mana mahram? Andai kata dua orang perempuan ini ditakdirkan salah seorang daripada keduanya lelaki, maka mereka ini tidak boleh berkahwin. Boleh faham tak? Andai kata ditakdirkan salah seorang ni lelaki, maka tidak boleh dia berkahwin. Tak faham lagi? Okey. Ni kakak, ni adik. Dia puang dengan puang memang tak boleh nikah. Baik, tak boleh nikah. Ada tak hubungan mahram antara keduanya? Ada hubungan mahram. Andai kata hak ni lelaki, hak ni puang, boleh nikah tak? Tak boleh nikah. Maka tidak boleh kita kumpulkan dia sebagai isteri kita dalam satu masa. Jelas tak? Seorang perempuan dengan mak dara dia, puang dengan puang, memang tak boleh nikah. Andai kata kita takdirkan hak ni lelaki, hak ni puang, ataupun hak ni puang, hak ni lelaki. Hak ni lelaki, hak ni puang, hak ni lelaki, ataupun hak ni lelaki, hak ni puang. Faham lagi? Boleh tak mereka nikah? Tak boleh. Maka tidak boleh kita buat dia menjadi isteri dalam satu masa. Seorang perempuan dengan anak dara dia, boleh tak kita nak kumpulkan kalaulah boleh tak kita nak kumpulkan dia menjadi isteri dalam satu masa? Tak boleh. Sebab dia? Sebab mereka ini mempunyai hubungan mahram. Andai kata keduanya ditakdirkan seorang lelaki, seorang puang, maka boleh nikah tak dua ni? Tak boleh. Maka tak boleh kita menjadikan dia dalam isteri dalam satu masa yang sama. Okey, boleh faham? Contoh yang lain lagi, saat ni seorang perempuan dengan mak dara. Seorang perempuan dengan nenek saudara dia, sama juga. Seorang perempuan dengan cucu dara dia, sama ke tak? Sama. Seorang perempuan dengan anak dia, boleh tak? Seorang lelaki tu nikah dengan perempuan, lepas tu nikah dengan anak perempuan dalam satu masa? Tak boleh. Okey, boleh faham? Saat ni daripada sudut nasab, sama juga dengan daripada sudut radha', susuan. Daripada benda sudut susuan. Okey. Orang puang ni dengan orang puang ni sepupu. Orang puang ni dengan orang puang ni sepupu. Boleh faham sepupu? Sepupu boleh nikah tak? Boleh nikah tak sepupu? Boleh. Andai kata perempuan ni lelaki, perempuan ni perempuan, boleh nikah tak dua ni? Jadi boleh tak? Kalaulah isteri pertama dengan isteri kedua ada hubungan pertalian darah sepupu, boleh ke tak nikah? Boleh. Boleh kita himpun. Okey, tengok kita ulang sekali lagi Ni di antara benda yang penting kita untuk faham Okey, lelaki yang dah habis lagi. Yang pertama, kita nak cerita dua perkara. Yang pertama, seorang lelaki dia tidak boleh berkahwin dengan dua orang perempuan, yang mana dua orang perempuan ni adik-beradik,
Ataupun dua orang perempuan ni, seorang anak dara, seorang mak dara. Ataupun dua orang perempuan ni, andai kata ditakdirkan salah seorang daripada keduanya lelaki, ada hubungan mahram, mereka tidak boleh berkahwin, maka tidak boleh kita kumpulkan dia menjadi isteri dalam satu masa. Okey, jelas? Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kita faham isu ni. Yang kedua, perempuan yang berada dalam iddah talak raj'i. Kena faham tak? Perempuan yang berada dalam iddah talak raj'i. Talak raj'i maksud dia talak kali pertama, talak kali kedua. Okey, kita ada 3 talak. Talak kali pertama, talak kali kedua, nama dia talak raj'i. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Allah Taala kata talak ada 2 kali. Ini talak raj'i. Talak kali pertama masih boleh rujuk balik. Talak kali kedua masih lagi boleh rujuk balik. Tapi kalau kali ketiga tak boleh rujuk dah. Jadi talak raj'i adalah talak kali pertama, talak kali kedua. Selama mana isteri yang dia talak dengan talak raj'i belum habis iddah, dia masih lagi pada hukum isteri. Kena ingat, perempuan yang berada dalam iddah talak raj'i, dia masih lagi pada hukum isteri. Bila-bila masa sahaja suami dia boleh melafazkan rujuk tanpa perlu persetujuan daripada dia, sebab dia masih lagi hukum isteri. Masalah ni ramai masyarakat kita tidak faham. Dia kata suami saya nak rujuk tapi saya tak ambuh. Suami dia pun nak reti juga. Dia kata dah saya nak rujuk tapi isteri dia saya tak ambuh. Awak faham tak? Sebenarnya perempuan yang berada dalam iddah talak raj'i, dia adalah fi hukmi zaujat, pada hukum isteri. Awak boleh rujuk bila-bila masa sahaja tanpa perlu persetujuan daripada dia. Cuma orang puang apabila dengar bab ni, dia jadi kejut sikit. Dia kejut lagu mana? Dia kejut betul tak gitu. Tapi sebenarnya ada cara untuk kita hurah. Sebenarnya kadang-kadang benda yang kita nampak orang puang payah nak terima atau orang lelaki payah nak terima, tapi kalau kita guna kaedah cara huraian yang betul, dia akan terima. Lagu mana cara huraian yang boleh terima? Hamba biasa huraian lagu ni apabila orang puang kejut. Gitu pah. Kita tak setuju pun dia boleh rujuk juga. Okey, kita kata gini, awak tahu tak? Masa awak nikah dengan dia, awak kenal tak dia? Saya huraian lagu ni. Masa awak nikah dengan dia, awak kenal tak dia? Kenal lah. Tak sama-sama nak nikah dulu. Masa awak nak nikah, awak kenal ke dia. Masa awak nikah dia dulu, ayah awak kata mana ke dia? Saya nikahkan awak dengan anak saya sekian-sekian-sekian. Lafaz nikah tak apalah, lagu mana pun. Okey. Saya nikah. Tahu tak ketika ayah awak nikah dia saat itu, ayah awak telah memberi kepada dia berapa talak? 3 talak. Ni cara nak. Sebenarnya tak perlu hurah lagu ni, tapi ada orang yang perlu kepada hurah supaya masuk dalam lubuk hati dia, baru dia faham. Betul dah. Dan masa saya nak nikah dengan dia, awak setuju tak nikah? Tak setuju. Ayah awak bagi dia. Ketika ayah awak nikah dengan awak dengan dia, ayah awak bagi kepada dia berapa talak? 3 talak. Jadi seolah-olah cakap lagu mana? Saya nikah anak saya dengan awak ni, dan saya bagi awak kepada awak 3 talak. Selama dah habis 3 talak, awak boleh talak isteri awak dan awak boleh rujuk. Cukup 3 tak boleh? Baru dia kenda, okey. Tadi bulat mata dah. Jadi kenda, okey. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok dia kata gana. Tadi kita cerita perempuan yang berada dalam iddah talak raj'i, dia masih lagi pada hukum isteri. Okey. Apabila kita faham 2 isu tadi, tengok. Ni adik-beradik puang. Ni adik-beradik perempuan. Kita kena ingat, hak yang saya buat contoh ni kita rasa pelik. Tapi orang hak yang duduk di mahkamah syariah, orang yang tak cerita daripada sudut moral, kita tak mau cerita. Kita nak cerita daripada segi hukum sah ataupun tidak. Baik. Awak nak nikah dengan adik, awak kena tunggu terlebih dahulu sehingga kakak habis iddah, baru awak boleh nikah dengan adik. Jadi bermakna, orang lelaki dalam situasi tertentu, dia kena tunggu tempoh tertentu untuk dia berkahwin dengan seorang perempuan yang lain. Tapi dalam istilah syarak, tidak dinamakan menunggu itu sebagai iddah. Tapi diwajibkan, lelaki tersebut kena tunggu. Awak tak boleh, sebab ada penghalang. Penghalang. Sebab ni masih lagi hukum isteri awak. Awak nak nikah dengan adik dia, tak boleh. Dia cerai dengan mak dara, dia nak nikah dengan anak dara. Selama mana isteri dia masih lagi berada dalam iddah talak raj'i, dia masih lagi pada hukum isteri, maka dia tidak boleh nikah dengan mak saudara ataupun anak saudara kepada isteri dia. Dia kena tunggu dulu habis iddah. Tengok, lelaki yang ingin berkahwin dengan saudara perempuan isterinya, atau ibu saudara isterinya, anak saudara isterinya, atau mana-mana perempuan yang tidak boleh dikumpulkan menjadi isteri dalam
satu masa. Okey. Jika isterinya masih dalam iddah talak raj'i, lelaki itu tidak boleh berkahwin dengan perempuan tersebut sehingga iddah bekas isterinya itu tamat. Okey, boleh tengok dalam nota kaki sikit. Hal ini demikian kerana isteri yang masih berada dalam iddah talak raj'i masih pada hukum isteri. Kalau iddah talak bain, hak tu bukan hukum isteri dah. Talak 3 dah, hak tu bukan hukum isteri. Ataupun cerai melalui cerai khulu', hak tu bukan pada hukum isteri. Melalui fasakh bukan hukum isteri. Oleh itu, seorang lelaki tidak boleh berkahwin dengan mana-mana perempuan yang haram dikumpulkan bersama isterinya selagi isterinya masih dalam iddah talaq raj'i. Lepas tu saya datangkan rujukan daripada kitab. Lepas tu kita baca lagi sikit lagi. Perhatian, tidak boleh seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan dengan saudara perempuan isterinya selagi isterinya masih lagi isterinya. Larangan ini berasaskan firman Allah Ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Begitu juga, kita lakos sikit. Begitu juga seorang lelaki tidak dibenarkan berkahwin dengan ibu saudara isterinya, sama ada dari sebelah bapa atau sebelah ibu. Ibu saudara ni ada sebelah ibu saudara sebelah bapa, ada ibu saudara sebelah ibu. Faham tak? Mak dara dia tu ada mak dara sebelah mak dia, ada mak dara sebelah ayah dia. Selagi isterinya itu masih lagi isterinya. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan bersama ibu saudara sebelah ayahnya dan tidak boleh bersama ibu saudara sebelah ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, baik. Kita baca lagi dalam nota kaki muka surat berikutnya. Baik, selain itu, seorang lelaki juga dilarang mengumpulkan dua orang perempuan yang mempunyai pertalian darah atau susuan. Tengok seorang lelaki dilarang mengumpulkan dua perempuan yang mempunyai pertalian darah atau susuan, di mana jika salah seorang daripada mereka ditakdirkan, diandaikan sebagai lelaki, maka mereka tidak boleh berkahwin. Boleh faham tak? Andai kata dua orang tu ditakdirkan salah seorangnya lelaki, maka mereka tidak boleh berkahwin. Ditakdirkan, diandaikan saja. Contohnya, seorang perempuan dan anak saudaranya yang perempuan atau cucu saudaranya yang perempuan. Oleh itu, mereka ini tidak boleh menjadi isteri kepada seorang lelaki dalam masa yang sama. Kerana jika diandaikan salah seorang daripada mereka adalah lelaki dan yang seorang lagi adalah perempuan, maka mereka tidak dibenarkan berkahwin oleh syarak. Jelas? Ini kaedah yang umum. Kalau orang tanya, siapakah perempuan yang tidak boleh kita kumpulkan ia menjadi isteri dalam satu masa? Jawapannya adalah perempuan-perempuan yang mempunyai pertalian darah ataupun hubungan susuan yang andai kata diandaikan salah seorang daripada keduanya lelaki dan yang kedua perempuan, maka mereka tidak boleh berkahwin, maka dua perempuan itu tidak boleh kita jadikan isteri dalam satu masa. Jelas tak? Jelas? Tapi kalaulah diandaikan salah seorang daripada keduanya lelaki dan seorang lagi perempuan, walaupun mereka mempunyai pertalian darah, tapi mereka tetap boleh berkahwin, ketika itu kedua-duanya boleh kita jadikan isteri dalam satu masa. Jelas? Contoh. Ni contoh. Orang perempuan ni sepupu. Hak ni perempuan nama dia Semek dengan perempuan nama dia Bunga. Dua orang ni, Semek seorang, Bunga seorang. Dia ni sepupu. Memang orang perempuan sama orang perempuan tak boleh nikah. Memang tak boleh nikah. Andai kata Bunga tu kita andaikan dia lelaki, adakah dia boleh nikah dengan Semek? Dia boleh nikah dengan Semek. Jadi boleh tak seorang lelaki nak jadikan kedua-duanya isteri dia dalam satu masa? Dia bolehkah? Itu kaedah yang mudah kita faham. Mana-mana perempuan yang mempunyai pertalian darah ataupun hubungan susuan, jika diandaikan salah seorang daripada keduanya lelaki dan seorang lagi perempuan,